Huruf ni biasa kalau sebut orang akan ingat macam seolah-olah kita nak buang kahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari, satu huruf. Huruf ni biasa kalau sebut orang akan ingat macam seolah-olah kita nak buang kahak. Baik, alhamdulillah. Hari ni kita teruskan lagi, iaitu huruf yang mana keluar daripada hujung kerongkong atas sekali, iaitu huruf kha. Okey, kalau terlalu kuat sangat dia akan menjadi huruf kha ni semakin salah. Contoh tidaklah terlalu kuat, tapi sekurang-kurangnya dia ada sifatnya, iaitu kita kena bunyi dalam keadaan kha. Tetapi kalau tidak dibunyikan di atas kerongkong, takut-takut dia akan bunyi seolah-olah di tengah kerongkong. Ha. Tak boleh, dia kena bunyi dengan kha. Contoh bacaan pendeknya adalah kha, khi, khu. Dan adakah kena perlu muncung? Ho, khi, khu. Tak perlu muncung. Yang penting kita buka saja mulut, kita bunyikan kha, khi, khu. Mudah kan? Itu adalah huruf kha. Okey. Jadi tuan-tuan puan, cuba ikut saya praktis sama-sama. Kita bunyikan kha, khi, khu. Ataupun kalau kita sukunkan dan matikan, kita betul-betul akan rasa yang huruf kha ni dia ada di atas kerongkong ataupun hujung kerongkong yang paling atas. Contoh kita matikan akh, ikh, ukh. Boleh? Okey. Dapat? Kalau dapat sesuatu, jangan lupa untuk share. Kalau nak saya cerita huruf seterusnya, tulis kat dalam komen nak alhamdulillah. Pastikan like, follow dan share video ini.